digigit dah cik. Alhamdulillah berkah rezeki. Dapat yang besar, cik. Orang yang tukang keluarkan ikan. Ya, cik. Banyak murah rezekinya semua. Yang belum dapat jodoh dapat jodoh. Amin. Jodoh yang dekat cik. Dapat jodoh. Ay, asal datang di sini ada rezeki. Aku tak memang rezeki tak putus kat sini. Bos Ijaz ni memang sukses. Ani je. Anja pengeluar dia punya idea tadi. Cik nak ikan tak cik dia kata. Alhamdulillah. Murah rezeki. Dah dapat ikan dah cik. Mayung cik asam pedas. Mayung, cik pun pedas. Sedap, cik. Asam pedas pekat-pekat. Cik 2 orang je masak. Berapa kali masak? Cik besar tu. Ya, berapa kali masak cik ni? Tahulah. 3 kali masak agaknya. Dia boleh ikat mati pula Angel ni. Belah-belah lah, cik. Sikit masak asam pedas, sikit masak Kalau- steam lemang. Masak steam boleh? Ni boleh lemang steam. Saya masak steam ada. Habis kat mana? Steam. Boleh. Cik dah pernah cuba. Tapi Steam asam lima. pedas yang sedap. Mayung Ah. asam pedas. Dah ya. Kat mati bukan? Jangan ikat mati. Nanti lompat. Nanti dia lompat takut dia Nak jatuh. buka susah. Cik pegang gigi ke cik? Hari ni bukan tangkap perabot jati. Tangkap ikan. Ikan bos Ijaz. Apa? Tadi aku kakak bos tu kena ikan. Oh, ni. Untuk Mak Dayang. Ni untuk Acik. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Tapi ni kalau 4 cik. Oi. Aduh, cik tapi kuat. Kita kecil semua. Ni yang kecil-kecil. Berkah. Kalau boleh besok ni kan, cik datang lagi apa lagi Kalau ada lembu kita bagi. Kalau ada keledai kita bagi. Amin. Dia yang Cik nanti minta dia. Kalau ada. Kadang-kadang rezeki Allah tu. Betul? Allah nak tunjuk nampaklah keledai datang tu. Ah, Janji kat cik ingat tak? betul. Tapi keledai nak buat apa cik? Dia janji Cik. Boleh je buat sate. Siapa yang makan? Keledai Minggu yang makan nanti keledai boleh, sate. cik. Sedap juga. Terima kasih banyak. Keledai. Bawa ni.